bukan saja kehadiran dan keberadaan ahli-ahli parlimen beragama Islam di dalam kerajaan perpaduan. 21 daripada menteri kabinet yang beragama Islam. Adanya menteri-menteri UMNO yang memegang portfolio-portfolio penting. Mereka ini sentiasa mempertahankan agenda Islam dan Bumi Putera. Bahkan mempertingkatkan dan memperkasakan lagi. Contohnya, bajet untuk JAKIM ditambah sehingga mencecah 2 bilion yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Waktu 33 bulan PAS berada dalam kerajaan, 2 orang menteri dan timbalan menteri yang memegang portfolio agama tidak pun merencanakan program-program tambahan. Semuanya adalah program-program yang dibina dan dilakukan ketika zaman Kerajaan Barisan Nasional. Tetapi di bawah Kerajaan Perpaduan, apabila UMNO menjadi sebahagian daripada Kerajaan Perpaduan, banyak agenda-agenda baru. Contohnya, memperkasakan lagi dasar tahfiz negara dengan peruntukan 150 juta untuk menambah baik prasarana-prasarana pusat tahfiz dan juga pondok-pondok. Ini adalah satu perkembangan yang positif. Saya sebutkan lebih 2 bilion peruntukan diberikan kepada JAKIM. Ini untuk siapa? Untuk mengongkosi, membiayai imam-imam seluruh negara, guru-guru kafar seluruh negara, guru takmir seluruh negara yang mengajar antara maghrib dengan isyak, dibayar RM100 allowance. Itu adalah peruntukan siapa? Peruntukan daripada Kerajaan Perpaduan, daripada Kerajaan Persekutuan. Ya, ini kita laksanakan kerana terus memastikan dasar Islam itu diperkasakan, melahirkan hufaz profesional yang hari ini berada di dalam universiti tempatan melalui program khas ulul albab, termasuk di peringkat MARA. Kalau dikatakan agenda Melayu terhakis, MARA contohnya. Kerajaan Perpaduan hari ini meningkatkan lagi bajet tambahan 200 juta, menjadikan peruntukan MARA mencecah 4.1 bilion yang tidak pernah kita perolehi sebelum ini. Ketika saya bercakap ini pun ada lebih 4,698 pelajar-pelajar Melayu Bumi Putera termasuk Sabah dan Sarawak yang berada di lebih 24 buah negara di seluruh dunia. Ini untuk siapa? Untuk memperkasakan lagi agenda pendidikan orang Melayu dan Bumi Putera di mana yang dikatakan terhakis. Inilah antara perkara-perkara yang penting untuk kita bercakap berasaskan fakta, bukan auta.